Aku nak unboxing DJI Mini Mic. Okay, sekarang ni aku tengah gunakan mic aku yang lain, mic yang biasa aku guna ni. Jadi nanti korang boleh bandingkan kualiti perbezaan antara mic yang aku pakai sekarang ni dengan DJI Mini Mic ni. DJI. Comel dia bag dia. Ada zip. Jadi dekat dalam ni ada dapat windscreen, ada kabel, ada mini mic. Dan ada juga soket tempat korang nak charge. Comel je mic dia. Yang ni dia ada clip. Jadi klip ni korang boleh sematkan dekat baju. Atau kalau katakanlah korang pakai baju yang tak ada tempat nak sematkan klip ni, jadi korang boleh gunakan magnet ni. Maksud dia magnet korang letak kat dalam, nanti dia melekat macam ni. Jadi jom kita test cuba macam mana kualitinya DJI Mini Mic. Sekarang ni aku dah bertukar menggunakan DJI Mini Mic. Korang boleh lihat dekat DJI Mini Mic ni ada lampu warna hijau dah bernyala. Bermakna DJI Mini Mic ni dah disambung ke multifunction modul DJI Osmo 7P yang aku guna sekarang ni. Jadi korang boleh bezakan suara aku sekarang ni dengan suara aku sebelumnya menggunakan mic yang lain tadi. Menurut korang apa perbezaannya? Adakah menggunakan DJI Mini Mic ni lebih bagus kualiti suaranya ataupun sama saja ataupun lebih teruk daripada mic yang aku gunakan sebelum ni? Dan untuk pengetahuan, harga DJI Mini Mic ni kalau beli tanpa transmitter yang asasnya, harga boleh dapat kurang daripada RM100. Kalau korang beli sekali dengan transmitter, harganya boleh jadi lebih daripada RM100. Korang boleh cek harga menerusi link yang aku letakkan di bawah ni.